Bahrain dulu kenapa decide nak pergi matrik, mesti tahu dapat lagi peluang-peluang yang lain, dan apa yang dia lalui sepanjang yang lepas. So hari ini saya nak ceritakan macam mana saya boleh teringin dan nak masuk matrikulasi, dan juga apa pengalaman saya sepanjang berada di matrikulasi, which is benda yang menarik lah dekat matrik. Okey, macam mana saya boleh berminat untuk masuk matrikulasi? Disebabkan oleh saya tahu yang matrikulasi ni dia ditawarkan 2 program, which is 1 tahun dan juga 2 tahun, which is 2 semester dengan 4 semester. So itu yang membuatkan saya lagi nak masuk matrik, sebab dia punya tempoh pengajian tu sangat singkat. Yang mana 1 tahun lah, 2 semester saja saya akan belajar. Jadi disebabkan itulah saya nak masuk matrik, sebab saya akan dapat belajar dengan sangat cepat dan tak perlu ambil masa yang lama. Contoh macam kita mohon dekat UTU, dapat universiti, belajar kat universiti, dia akan ambil masa untuk buat diploma sahaja selama 3 tahun macam tu. Kalau kat matrik 1 tahun saja. Itu saja. Okay, that's why lah saya teringin dan nak masuk matrik. Dan lagi satu, saya tahu saya duduk dekat Johor, jadi dekatlah matrikulasi, which is dekat Tangkap. And then benda yang menarik dan sangat-sangat menarik bila saya masuk matrik ni adalah matrik ni dia tak adalah bersama mana. Matrik ni dia keliling dia semua blok-blok kediaman, which is kita punya tempat tidur lah. Dekat tengah tu semua bangunan untuk kita belajar. ada juga matrik yang keliling monyet. Tapi dekat KMJ ni biawak je kot yang banyak, tak ada monyet. Jadinya korang nak pergi bangunan belajar tu sangat cepat dan tak perlu tak perlu nak gimana mana rushing. Kalau dekat mana diorang punya matrik tu berbukit, ada turun bukit. KMM. Dia ada nak pergi masjid pun dia kena naik bukit ke turun bukit. So susah. Tapi kat matrik KMJ ni dia punya flat saja, senang. And then memang sama adil lah. Kalau nak pergi situ, blok perempuan dekat, blok lelaki dekat, semua seimbang, semua adil. Lepas tu itu dari segi bangunan bangunan belajar. And then diorang punya perpustakaan. Kalau dekat sekolah kita ni satu ni je, bapak kecil kan, tapi dekat KMJ ni besar gila. Korang boleh main tingkat 2, tingkat 3. Dan dia ada banyak buku, banyak, memang berekon lah. Dia bangunan besar gila. Lepas tu dari segi bilik tutor. Bilik tutor ni saya sangat terkejut bila saya masuk KMJ, sebab sangat dekat dan juga banyak sangat. Yelah, selama ni sekolah kampung ni. Ya, sekolah kampung. Lepas tu korang akan ada banyak gila kelas. Korang jangan terkejut. Contoh dekat sini, kat KMJ korang ada 3 kelas je kan, untuk form 5 3 kelas kan. Tapi dekat KMJ untuk sains hayat sahaja ada banyak sangat. Itu baru sains hayat, belum lagi sains fizikal, sains tekno, lepas tu budak account. Memang banyak gila. Korang akan jumpa kelas-kelas dan juga pelajar-pelajar. Itu benda yang saya agak impresif sikit. Lepas tu kita akan belajar dalam dewan kuliah. Ini benda baru yang kita belajar. Kalau kita dekat sekolah, kita akan belajar kelas. Nanti kat sana disebabkan kita belajar dalam satu benda yang sama, which is hayat, sains hayat. Jadi kita akan gabungkan, KMJ akan gabungkan dalam 4 kelas macam tu. Korang akan belajar dalam satu dewan kuliah. Macam Dafidah kata, kita akan belajar dalam slide. Okey, dalam slide tu kita lebih menggunakan e-book lah. Dekat KMJ ni dia banyak mengaplikasikan penggunaan teknologi sikit. Sekarang ni matrikulasi dia dah macam banyak guna smartboard. Jadi it's quite convenient for you guys lah. Lepas tu untuk bahasa Inggeris, korang jangan takut untuk penggunaan bahasa Inggeris dekat KMJ. Sebab masa mula-mula masuk pun saya agak terkejut dan saya agak macam tak boleh bawa, sebab dia guna fully English. Fully English. So tak apa, sebab bukan korang je stress, sebab semua budak lain pun stress, dekat kolej-kolej lain pun stress. So kita sama adil, kita menggunakan bahasa Inggeris. Nanti percayalah, korang lama-lama korang akan lebih stabil dengan menggunakan bahasa Inggeris. Lepas tu dekat KMJ ni juga dia ada banyak sangat aktiviti. Kalau boleh dekat grup tu setiap hari akan keluar notification ni aktiviti. Dan aktiviti ni pula bukan yang akan kebanyakannya bukan yang lebih disediakan oleh KMJ. Dia lebih aktiviti tu dia banyak dibuat oleh pelajar-pelajar sendiri. Korang nanti kalau masuk matrikulasi, setiap kelas akan kena buat aktiviti. Contoh dalam subjek pendidikan Islam, so korang kena buat aktiviti. Macam saya kena buat aktiviti pembahagian bubur lambuk. Macam kelas lain diorang ada buat explorers.
macam-macam kelas ada buat aktiviti, so korang boleh join. Dan aktiviti ni juga membantu sangat-sangat dalam korang punya markah co-curricular. Itu baru aktiviti by class, belum lagi aktiviti club. Kelab-kelab dekat KMJ ni ada banyak sangat. Ada kelab kebudayaan, kelab akademik, ada macam-macam kelab. Kalau kelab akademik ni kelab biologi, matematik, fizik dan chemistry lah. So memang best gila aktiviti diorang. Lepas tu saya dengar ada juga kelab perpustakaan, diorang nak buat lawatan dalam beberapa hari lagi kot. Lepas tu ada kelab kebudayaan. Kelab kebudayaan ni ada banyak sangat, which is martial art, visual art, dance club, theater. So korang boleh join theater tau. Theater ni bukan theater biasa-biasa, theater ni best lah. Lepas tu martial art tu macam seni mempertahankan diri, so korang boleh join silat. Even korang zero knowledge pun korang boleh masuk je. Okay. Lepas tu banyaklah benda best. Dan kafe dekat KMJ ni pula ada banyak, ada 3 kafe. Dan 3 kafe ni korang boleh pergi mana-mana je. Tapi dari curfew lah, waktu malam lelaki tak boleh pergi kafe perempuan, pagi je boleh. Lepas tu last thing lah yang saya rasa saya suka dengan KMJ ni sebab ada pasar. Nanti KMJ akan buat pasar, so korang boleh pergi situ, boleh beli apa-apa. And ada basking, korang boleh join basking free sahaja. So kelab basking akan akan buat persembahan, so korang boleh join. Boleh tengok. Korang juga boleh jadi ahli basking. Kalau korang berminat boleh join. And ni lah last, korang boleh pergi outing. Outing ke mana? Outing ke Gunung Ledang, pergi Melaka, mana-mana korang nak. Itu je. Sekian, terima kasih.